berbahagia dan terpelihara, serta eratkanlah silaturahim di antara kami. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keredaan-Mu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan yang maha mulia, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allahumma stajib du'ana washfi maudana warham mautana wa ahlik a'da'ana wa la tuhayyib fika raja'ana innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dimuliakan Encik Adli bin Ali di atas bacaan doa itu tadi. Emas tamawan buatmu terkering, pesona indah buat rupawan. Sudilah Tuhan tampilkan diri, hadir bersama madah ucapan. Hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis terusnya mempersilakan yang berusaha Encik Jumuri bin Husani, pengerusi homestay Kampung Sentubong, untuk menyampaikan ucapan adu-aduan. Dengan ini majlis yang sehormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, yang dihormati Tuan Bismika, yang dihargai Encik Haikal, yang berbahagia saudara Tuan Guru Kampung Sentubong dan segala semua yang hadir pada malam ini, ucapkan selamat datang dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul di hari ini dan malam ini yang penuh bermakna bagi menjayakan program Kem Sentuhan Desa Warisan Homestay Sentubong untuk kali yang kedua. Mengikut sejarahnya, kali pertama kita mengadakan Kem Sentuhan Desa Warisan ini telah mendapat sambutan yang baik daripada kalangan orang-orang awam dan orang-orang kampung. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Bagi pihak persatuan pengusaha inap Desa Sentubong dan seluruh warga homestay, saya ingin mengagalkan kehadiran semua tetamu yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada malam yang indah ini. Kehadiran dan kedatangan semua pengunjung dan para tetamu terhormat yang ada di sini adalah dihargai dan menjadi satu penghormatan besar bagi komuniti homestay kami di Sentubong ini. Hadirin yang dihormati sekalian, program yang diadakan pada malam ini merupakan satu usaha untuk mempromosikan keunikan budaya
warisan dan cara hidup masyarakat setempat kepada para pengunjung, seperti kita bukan sahaja memperkenalkan keindahan Sentubong yang indah dengan alam flora dan fauna sebagai destinasi pelancongan, malah turut memelihara dan memertabatkan warisan budaya masyarakat dan identiti masyarakat kita. Sejajar dengan tema sentuhan budaya warisan kita, pengalaman bermakna bagi kami berharap para tetamu dapat menikmati berbagai persembahan yang telah disusun atur, termasuk persembahan lagu-lagu asli, persembahan tanda gendang yang akan kita kemukakan sebentar lagi. Antara simboliknya menyalakan unggun api dan melambangkan semangat perpaduan kerjasama dan keseimbangan warisan budaya kita dan masyarakat kita di Sentubong ini. Kami juga berharap program ini dapat memberi manfaat kepada para pengusaha homestay serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada ekonomi setempat melalui sektor perlancongan berasaskan komuniti yang semakin berkembang. Sebelum mengakhiri ucapan saya pada malam ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua para tetamu yang telah sampai pada malam ini. Selain daripada itu, semoga kami mendapat sokongan yang berterusan dan berharap pembangunan ekonomi dan pelancongan di kawasan Sentubong ini akan lebih maju lagi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program malam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sekali lagi mengalu-alukan kehadiran semua para pengunjung dan hadirin dan hadirat yang datang, dan berharap agar program ini pada malam ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah dirancangkan. Saya rasa sekian untuk ucapan saya pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haris mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Jumuri bin Husaini, pengurusi Homestay Sentubong, di atas ucapan bidai kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput berhias di tepi jalan. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon ucapan aluan. Majlis seterusnya menjemput yang dihormati Encik Suhaili bin Kipli, penghulu kampung Sentubong, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda-anda penjara majlis. Yang dimuliakan Puan Yunista, Yusnida, anda-anda Haikal, Puan Derawati, dan yang berusaha pada anak-anak Syukurlah Beguli selaku pengurusi anak desa kampung Sentubong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya tuliskan ucapan. Saya ingin membawa hadirin muda yang dihormati sekalian untuk bertabakur sebentar, sambil kita berdekat Fatihah kepada
Allahyarham Datuk Jamil Musahi, suami kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Haji Sikri, Menteri Pembangunan Mereka Keluarga dan Masyarakat, atas kematian atau ketiadaan suami beliau sudah dua hari yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi dari Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berkumpul di agenda Astaka Kampung Senegong, iaitu lapangan yang sedia ada kita duduki sekarang ini, yang tempatnya banyak meninggalkan sejarah-sejarah bagi kita di Kampung Senegong. Kita telah mendengar ucapan daripada pengerusi kitab biasa kita mengenai dengan berita atau pengisian program ini diadakan, dan saya tidak hendak menyeruskan lagi lah mengenai dengan apa aktiviti yang telah dilaksanakan kita pada malam ini. Coba saya ingin mengisahkan sedikit mengenai dengan sejarah di tapak yang berbahagia ini. Mungkin saudara-saudara yang seangkatan dengan saya masih ingat lagi tempat ini memanglah menjadi tempat sejarah kita di Kampung Senegong ini, di mana di tengah-tengah kita ini terdapat sekolah dulu. Tempat ini juga adalah tempat kita berkumpul waktu-waktu kecil dulu, bermain bersama-sama, main asin kah, main volleyball kah, main rondes kah di sini. Jadi tempat sini juga dilaksanakan pesta Senegong Day pertama dalam tahun, kalau tidak dengan saya, dalam tahun 19 dan 27 yang pertama sekali, dan kemudian ikuti seterusnya sampai ke seterusnya yang kita laksanakan kebelakang ini oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nancy Sukri kita. Alhamdulillah, perancangan untuk memakmur atau mengangkat martabat legenda Astaka ini kita telah berbincang, dan JTK kita telah mengambil bahagian dalam perbincangan dengan Pusat Khidmat Parlimen P193 Senegong untuk bagaimana mereka telah bersetuju, Pusat Khidmat kita telah bersetuju untuk membangun kawasan kita itu sebagai satu tempat lokasi untuk kita berekreasi bermacam-macam di sinilah, termasuk dengan aktiviti persaudaraan kita. Dalam perbincangan kita dengan pihak ahli parlimen kita, Haji Sikri dan juga SU yang saya usaha tetap kepada beliau, kita bersetuju untuk membantu kita untuk membangunkan lapangan kita di agenda itu dengan kesadaran macam-macam untuk cara membangunkan kawasan itu. Pertama sekali dalam kawasan kita itu akan diturap ya, sampai ke kawasan Kestan kita dulu diturap untuk supaya kita nampak di hutan-hutan yang tumbuh rumput dan kemudiannya dari pacaran yang kedua kita akan melaksanakan untuk membina turun kaki laut kita dari itu kaki laut kita dengan dapat laluan turun naik kita ke benteng ke bilik laut. Di samping juga akan dibina satu pondok untuk kita, untuk adik kakak kita, untuk ambil kenangan atau gambar bersama, dibinakan untuk satu astaka macam
macam tempat kita bergambar lah untuk jadi kenangan-kenangan. Di samping peninggalan kita macam bukit Waides juga, kita membangun kawasan di Sepukia, dan juga di Batu Boyak kita cermin cara kita untuk melihat supaya sejarah kampung Sentubong tu si pupus ke luar. Saya rasa memang amat bagus sekali kerana Sentubong, kerana jarang sekali di kawasan kita tu mempunyai pandangan atau destinasi yang begitu indah sekali. Kata-kata satu menteri dulu, saya ingat siapa yang saya pandang Sentubong tu katanya betul. Tapi kita mempunyai destinasi kawasan kita yang cukup cantik, pandangan cantik di seberang kita ada gunung.